Ramai orang suruh aku review handbag Prince Said dan juga isterinya. So jom. Banyak peminat Ini adalah handbag Chanel Liboy. Nampak gaya macam saiz medium. Harga dia berapa? Kalau retail, harga dia dalam RM34,000. Basically bag ni adalah handbag macam second tier daripada Chanel Classic. Macam tu lah. Kalau tak dapat Chanel Classic, Liboy insyaAllah boleh dapat. Tapi retail RM34,000. Resell pula macam mana? Usually resell betul macam mana apa yang Prince Said cakap, memang dalam lingkungan 15, 17, 20, 25, bergantung pada tahun, bergantung pada condition. Bag kedua pula, ini lebih menarik. Ini adalah Kelly 35 rasanya, sebab ini memang paling besar. So maximum size adalah 35. Harga dia berapa? Harga dia cuba dalam 43 ke 90 ribu ringgit. Kenapa jurang dia tu jadi terlalu besar? Sebab bergantung pada tahun, bergantung pada condition, bergantung pada material, dan juga bergantung kepada bergantung pada apa? Cuba teka. Jadi so bag pertama Prince Said adalah 34,000. Bag kedua on average adalah dalam RM60,000. Jadi kawan-kawan, berapakah harga kedua-dua pasang handbag Prince Said dan juga isterinya? Cuba komen sikit.